Pagi ni kita orang tak ada planning apa-apa. Kita cuma bangun daripada tidur untuk keluar pergi cari sarapan. Hari ni hari Wesak Day, jadi semua cuti. Decide untuk naik motor daripada mengelakkan jam. Lepas je daripada pergi sarapan, terus jalan ni ikut suka. Tahu-tahu dah masuk highway, dah mengarah ke Kuala Lumpur. Bila dah sampai KL, takkan KL je, sekejap dia dah sampai kan. Jadi kita teruskan lagi perjalanan. Dah ada dekat dalam bandar KL ni lah baru terdetiknya idea, apa kata aku pergi Fraser Hill. Seronok kan? Jalan diam, aku perang je motor. Ni aku dah rasa ngantuk pula. Berhenti, aku cuba cari Red Bull. Rasanya macam dah bertahun aku tak minum Red Bull. Nak ngelakkan dia rasa mengantuk, terpaksa lah juga minum Red Bull. Rekod jalan naik atas. Nanti tengok-tengok. Aku dah terlepas tau time ni. Nanti aku return balik. Lepas tu aku masuklah tempat ni. Aku tengok macam ada benda yang menarik. Orang pun ramai. Rupanya ada satu empangan. Jom kita tengok.
Dekat sini aku nampak satu tasik tau, cantik. Nanti aku U-turn balik terus masuk. Tapi tempat ni dilarang untuk masukkan kenderaan. Cuma aku ni degil. Selagi tak kena marah, selagi tu tak keluar, sampailah kena sound dengan orang. Baik bang. Marah baru keluar. At least kita dah dapat momen tu. Kita kalau nak dapatkan view atau momen-momen yang menarik, kena buat degil. Tasik Kuala Kubu baru Empang. Baik, view cantik. Tak jauh daripada tempat yang aku berhenti tadi, rupanya dekat depan tu je ada satu jambatan yang melintasi empangan ni. Oh, cantik view dia. Aku pun turun bergambar dan buat video. Aku dah nak sampai ke puncak dan akhirnya aku sampai juga ke destinasi yang aku tuju. Inilah pandangan dia. Jom kita explore tempat ni. Waktu aku sampai ni, bagusnya tak ramai orang walaupun hari cuti. Grup motor ni aku dah jumpa dah dekat bawah tadi. Diorang ni memang friendly. Mana enjin? Ni sarapan, mana enjin dah sampai sini Dia bangun-bangun, aku kejap dia Dan jom bangun-bangun pergi sarapan. Dia cuci muka je. Gosok gigi cuci muka. Gosok gigi cuci muka kan. Okay, yang penting pakai kasut. Dalam ni tak mandi je sarapan dah sampai Fraser Hill. Masa dekat atas ni aku nampak satu grup ADV 160. Tengok seronok juga kan. Rasa macam nak join je. Tapi tak apalah. Kita solo ride couple. Nak buat macam mana? Masa aku sampai dekat atas ni, cuaca terasa juga sejuk. Sebab tu aku tak buka-buka punya jaket. Suasana dekat sini rasa boleh lah. Ada juga macam Bukit Tinggi. Nak kata macam Cameron tak ada. Cameron mungkin lagi sejuk. Ni rasa-rasa suasana macam Bukit Tinggi tu adalah.
Alamak, accident. Alamak, accident. Alamak. Mak kau cantik nak. Alamak. Kecil mak dia, mak. Accident lah. Kalau mak dia jatuh, aku selamat kan. Anak dia jatuh, lantak. Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not Masa ni aku jumpa tempat view yang paling betul-betul cantik. Sudut ni dalam banyak-banyak, sudut ni yang paling cantik aku jumpa. Dekat sini memang banyak trail-trail untuk hiking. Kaki-kaki hiking suka lah kau datang sini. Semua lubuk-lubuk ataupun pintu-pintu gerbang hiking aku terjah. Ni nama tempat ni Smoke House. Kalau dekat atas Fraser Hill ni, Smoke House ni yang paling popular. Tak tahulah macam mana dalam dia, tak masuk lagi. Semua laluan ke atas aku dah naik. Sekarang aku turun balik ke pusat asal untuk terus ke cabang-cabang jalan yang lain pula, untuk explore semua sekali tempat ni. Tu dia balai polis Fraser Hill. Ini je pun. Ya bagus. Waktu aku naik ni pun ramai juga yang ride couple. Tapi diorang by group lah kan. Aku je yang satu bike couple.
Dia ada ATM. Kat sini punya ATM. Hai. Dekat sini aku jumpa satu je ATM. Itu pun ATM Maybank. Tak tahulah dekat tempat lain ada lagi ke kan. Sebab tak nampak yang lain. Cuma satu tu je yang aku nampak. Aku jumpa satu kawasan penempatan orang kat sini. Oh, rupanya diorang semua duduk flat kat sini. Lepas tu belakang flat ni ada satu sekolah. Sekolah rendah, boleh tahan besar juga. Mungkin budak-budak bawah sekolah rendah semua kat sini. Tapi sepanjang aku jalan kat sini tak ada pun aku jumpa sekolah menengah. Ada satu lagi sekolah Tamil dekat belah bawah. Tak tahu lah, mungkin budak-budak yang sekolah menengah ni keluar daripada kawasan ni kot. Kalau bawa kereta tak masuk tempat-tempat macam ni lah. Oh, ni rumah polis. Barak polis. Sekolah. Jadi budak-budak Fraser ni semua sekolah kat sini. Sekolah menengah dan sekolah rendah. Ini jalan dia. Kereta balik ni. Dekat sini memang banyak rumah-rumah persinggahan, rumah-rumah jabatan, rumah-rumah company-company besar. Tapi kebanyakannya semua dah usang, dah tak terurus. Mungkin dah tak ada zaman lagi kot. Agaknya tempat ni dah tak sesuai, dah tak macam dulu. Jadi diorang pun dah tak gemar lagi nak datang tempat-tempat macam ni. Aku cuba menyelusuri segenap lorong-lorong yang ada. Naik, turun, masuk, keluar. Semua lorong aku masuk. RSP ni sampai tak ada tempat yang aku tak pergi lah. Akhirnya aku sampai ke puncak dia, nampak. TM punya ni. Aku memang suka bawa motor pergi sampai ke puncak TM. Motor ni, ini kali yang ke 1, 2, 3, 4 bukit ataupun gunung yang keempat. Aku dah jejakkan motor ni sampai ke menara TM puncak gunung. Walaupun 160cc dia, tapi dia punya ketahanan dia boleh bawa 2 orang sekali naik ke puncak bukit. Puncak dia tempat tertinggi sekali dekat Fraser Hill. Inilah tempat tertinggi sekali ya. So bawah tu awan tau, awan kapet. Selagi ada lorong aku ikut je. Selagi ada sempang aku pergi je. Inilah aku.
Aku yang bersuara ni. Aku lalu je kawasan ni, aku tengok kawasan ni pokok dia memang cantik-cantik. Memang rasa macam dekat New Zealand punya bumi. Suasana dekat bawah ni pun rasa aman. Memang cantik betul. Tak dapat nak digambarkan lagi lah. Diorang cakap kawasan atas ni ada satu tasik. Tasik tu memang tempat riadah untuk pengunjung-pengunjung orang yang datang sini. Okey lah, tasik dia tak ada besar mana, air dia pun tak ada jernih mana. Yang seronoknya ramai datang sini nak merasa naik tu, yang kayu-kayu atas air tu. Bot lah, itik lah, macam-macam lah. Tak tahulah berapa bayarannya kan, sebab aku pun tak turun di situ, cuma tengok daripada luar je. Yang ini destinasi hotspot bagi semua yang datang kat sini. Yang nak merasa menunggang kuda, nak pegang-pegang kuda, nak OOTD bak kata orang. Yang ini tadi grup-grup motor yang daripada awal aku jumpa, setiap mana yang aku singgah, diorang mesti ada. Dan diorang ni pun ramah dan friendly, dan macam kawan lah. Aku dah sampai ke titik akhir tempat ni. Sebelum aku turun, aku nak lepak minum, kena kopi secawan, kena goreng pisang dan lepak santai-santai. Tempat berkuda ni ada satu warung, babe. Kau tengok warung dia warung goreng pisang tau. Jadi kita kena singgah warung goreng pisang ni. Selain goreng pisang apa lagi dia? Laksa, rojak buah, nasi lemak, Maggi. Okey, baik-baik. Dapatlah tengok rakan-rakan dekat sini. Lepas tu aku decide untuk turun sebab waktu ni dah pukul 3 lebih. Nak balik sampai ke Melaka ambil masa juga, makin dekat. Jadi nak gelakkan daripada duduk, aku nak ngelakkan daripada adab highway dalam keadaan gelap malam. Jadi aku turunlah supaya cepat sampai Melaka sebelum maghrib. Waktu ni betul-betul aku layan feel sangat. Memang feel layan corner turun Fraser Hill. Terasa nikmat suspension, terasa nikmat handling, terasa keseronokan motor yang aku pakai ni.
Kalau kita tengok daripada video ni memang nampak tak laju. Rasa sendirilah baru tahu laju tak laju. Selekoh dengan keluasan jalan dia ni memang kecil dan sempit. Laluan ni memang curam dan menjunam. Memang betul-betul downhill. Dekat sini brake tu adalah peranan penting. Tapi seronok. Memang luck aku dan memang rezeki aku. Waktu aku sampai kat jambatan ni, lengang dan kosong, tak ada kenderaan.